terutamanya kepada warga kota. Jumlah kumulatif kes denggi di seluruh negara sehingga Sabtu lepas mencecah 108,606 kes. Namun tahukah anda jangkitan kes demam denggi jauh lebih tinggi berbanding COVID-19? Kementerian menjangkakan akan berlaku peningkatan kes demam denggi gelombang kedua bermula awal Jun sehingga September 2020. Sebagai warga negara Malaysia, jom tunaikan tanggungjawab kita bermula dari rumah masing-masing. Rumahku bersih bebas Edis.